Apa yang korang boleh dapat kalau ke Hari Landscape Negara 2026 dekat Stadium Haji Melaka? Melaka dan juga MBMB menjadi tuan rumah Hari Landscape Negara bagi 2026. Bukan ada pokok-pokok je tau. Aktiviti dah lah banyak. Makan-makan pun ada. Jangan risau, makan-makan pun ada kat sini. Ada Laris Food Fiesta. Orang Melaka siapa je yang tak kenal Laris ni? Himpunan pelbagai makanan-makanan viral ada dekat satu booth je. Semua ni ada sepanjang event berjalan, termasuk jualan food truck. Ada pelbagai aktiviti yang menarik. Korang kena datang sendiri, alami sendiri, tengok sendiri dengan mata kepala korang sendiri. Disebabkan ini adalah Hari Landscape Negara, penglibatan PBT Majlis Perbandaran Negeri masing-masing pun terbabit dalam event. Yang dari Melaka tak ketinggalan. Ada laman daripada MBMB, MPHTG, MPAG dan juga MPAJ. Setup diorang memang cantik, memang cun. Melaka kan negeri paling bersih dalam Malaysia. Penglibatan PBT daripada negeri-negeri lain pun tak kurang hebat. Ada yang daripada Berpahang, Manjung, Perak. Dahsyat setup diorang ni. Tapi paling cantik, paling menarik, aku suka daripada Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Dia bawa mini building diorang 3 tingkat tau. Dia pacakkan dekat Stadium Haji kita ni. Untuk penglibatan PBT daripada negeri lain, rasanya selain Melaka, Johor sendiri bagi all out. Tapi pihak di BKL tak kurang hebat juga. Sepanjang event berlangsung, boleh ambil kesempatan nak ambil gambar, nak kenal sendiri Majlis Perbandaran. Selain daripada Majlis Perbandaran, kita sendiri dan aku sendiri, ini pengalaman pertama kali hadir ke event yang macam ni. Yelah, biasa kita cerita pasal makan je kan. Kalau tak, sampai bila kita tak tahu apa fungsi Majlis Perbandaran dan juga apa fungsi Jabatan Landscape Negara. Dan kalau majlis macam ni sebenarnya sangat sesuai untuk semua golongan umur dan juga masyarakat. Himpunan pelbagai jualan, baik daripada barangan, agriculture dan juga macam-macam lagi. Selain dia boleh memupuk minat ataupun jadikan hobi baru dalam penyediaan landscape, tak kira lah dekat mana-mana pun boleh dimulakan dari sini. Yang nak cari haiwan peliharaan, yang jenis eksotik, kat sini pun ada tau. Nak dapatkan info daripada pelbagai agensi, baik kerajaan ataupun swasta, ini pun tempat dia. Ada juga aktiviti mencipta perabot dari kayu kita semula sebanyak 300 unit dibuat secara terus dari anak-anak agensi kemahiran. Info penuh ni semua boleh je layari portal rasmi MBMB dan juga Jabatan Landscape Negara. Jangan lupa like, share dan follow bagi tahu orang kampung semua.